Kedua, tuan-tuan ambil halia. Ni hadiah liku, hadiah liku ni hadiah kering. Ni. Yang orang nak buat untuk masalah kurus semua ni dia ni lah. Masuklah ni halia. Halia tu. Macam mana semua secekap. Tuan-tuan satu cekap. Ni ilmu tuan-tuan, rugi kalau tuan-tuan tak belajar. Saya nak ajak suplemen orang Melayu. Yang ketiga, yang ni dulu ni. Yang ni namanya tepung lawak untuk perempuan, tapi saya nak buat untuk usus saya, tak mau pergi borek perut saya ni. Saya tak mau perut saya borek, saya tak mau perut saya ni. Saya nak jaga usus saya, tepung lawak. Mana satu cekap juga. Ni dia lagi, masuk lagi. Masuk. Okey. Ni industri. Okey, kemudian orang panggil daun Cina atau daun Cina maki. Masuk dalam tu. Ambil masuk. Ambil lagi. Ambil daun Cina maki ni. Daun Cina maki atau daun senar. Yang mana yang disediakan oleh Allah untuk menjaga usus. Jadi hak mana yang okey. Dia kena dengan okey. Satu cekak lah. Okey dah. Masuk. Di sini dia sepatutnya ni lada putih, masuk lada putih satu cekak juga. Tapi sepatutnya dia masuk lada hitam, tapi saya tak nak. Sebab saya nak makan sendiri. Lada hitam bagi saya tak berminat. Saya rasa lada hitam tu bagi saya tak sedap. Jadi tuan-tuan kalau nak buat, tuan-tuan masuk lada hitam kali. Boleh? Masuk lada hitam kali. Jangan tak masuk lada hitam pula. Jadi kalau saya tak minat lada hitam, sebab tu saya pakai lada putih. Ini bagus tuan-tuan. Siap. Kan? Ingatlah, masuk lada hitam kali. Masuk. Rugilah siapa tak belajar. Duk makan suplemen pelik-pelik dan ni suplemen orang Melayu yang namakan Majun. Okey. Kemudian tu masuk halba ni. Okey, masuk ni. Yang tu masuk. Yang tu hautu sauda. Hautu sauda cinta hitam nah. Masuk hautu sauda. Okey, masuk halba tu pula. Halba. Tuan-tuan cari ni halba campur nah. Cari halba campur masuk kali. Masuk semua. Dah masuk macam tu jelah. Okey, tutup. Tutup. Ini industri tak? Ini tuan-tuan pakai. Ini mesin ni je untuk blender memang best lah. Kemudian tu hampir kat itu hampir blender biar hancur. Okey, lepas blender hancur, tahu nak buat apa? Dengar ni. Lepas blender ni hancur, semua herba dia hancur, dia kena goreng pula. Goreng. Dia kena goreng sampai hitam. Okey. Hampir terpelak tu hambuh. Baru je debu. Nak macam ni, debu macam tu. Debu macam ni. Okey, debu je bagus. Lah ni dah jatuh tengah habis lah. Debu gandum. Ya, debu gandum macam tu. Debu tepung. Okey, ni kurma. Tengok. Kurma kulit kena buang. Buang kulit. Yang ni Kulit ke? bukan kulit Allah, biji. Biji kena buang. Jangan buang kulit. Tak. Tunggu sekejap lah. Ustaz tengah ambil bekas. Tapi kurma, kita nak kurma hak lembek macam ni. Hak keras tak mau. Hak keras tak edit Ustaz ada. Ni, hak lembek ke ni. Ni, hak lembek. Biar lepas benyek lah. Kita bersembang dulu lah. Entah nak. Nak makan sendiri tak apa nak tahu. Tu makan sendiri. Kalau tuan-tuan nak buat industri, tuan-tuan kena pakai geluh lah nah. Yang ni nak makan sendiri tak kisah, tak jaga geluh. Okey. Betul buat kan? Ni saya buat suplemen untuk orang Melayu. Saya buat untuk suplemen orang Melayu. InsyaAllah. Jadi kita pakai buah kurma, kita pakai buah zaitun, kita pakai madu. Kita pakai tiga perkara ni. Yang mana yang Allah rakamkan. Dan insyaAllah tuan-tuan benda yang kita buat ni dah campur dengan herba ni, kalau kita siap. Orang kalau sekiranya badan kita selalu letih, kita tak larat, badan kita lesu, darah kita tu tengok kulit kita rasa macam pucat kan. Badan kita tak bermaya letih. Ni tuan-tuan, ambil rahsia yang saya pakai. Insya-Allah tuan-tuan cukup bagus untuk kesihatan. Tapi yang saya nak ceritakan sekarang ni, yang ni untuk saraf, untuk yang mana? Yang orang yang ada masalah lengan, letih, pucat badan, tak larat, untuk bisa lah badan. Tapi yang saya buat tadi tu saya gunakan untuk saraf. Macam inilah proses yang saya buat untuk saraf. Barang siapa yang ada masalah saraf, lumpuh, stroke kita kata stroke, lumpuh lah, apalah, kanser apa semua, kita buat proses untuk select insya-Allah. Ada yang saya proses. Tu yang saya buat untuk kawan saya lah. Tapi kaedah yang sama sahaja. Kaedah sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaedah sama. Sakit lutut pun bagus tuan-tuan makan. Ni. Nanti yang saya kata, kalau tuan-tuan tak reti nak buat, insya-Allah. Dah satu lagi nak. Zafran kita pakai. Saya kata tuan-tuan,
Orang yang mana yang sakit lutut, sakit pinggang, sakit saraf, lenguh kebah kaki dengan stroke, insya-Allah tuan-tuan saya tahu buat. Tuan-tuan tengok saya buat, tuan-tuan makan. Insya-Allah tuan-tuan. Alhamdulillah. Lupa boleh lupa. Memang satu lumpuh lah tu. Yang kita buat untuk satu lumpuh lah. Tapi ini untuk buat untuk kesihatan. Okey, ramah dia akan hancur. Ramah habis hancur. Tapi dia punya bulu-bulu tu bang. Tengok no, tengok saya tengok ni. Tu dia. Tengok dia ramah. Yang ni apa nama? Kurma lah. Kurma. Okey, ramah sampai hancur. Main dah tu. Main. Ambil uli tambah. Uli. Tapi tengok kalau ada bulu-bulu kan semua kan, buang tepi. Urat kan, buang tepi. Tak mengganggu. Untuk dah tinggi ke? Boleh. Ini saya buat untuk dah tinggi. Untuk orang yang masalah badan dia tak larat, lesu, letih, pucat. Kerja bangun pagi pun rasa melihat. Ni, dia. Tengok ni. Dah betul-betul lumat lah. Ni herba yang kita mesin tadi. Kita blender tadi. Oh, sampai masak. Dia kena goreng. Sampai kalau macam ni tengok. Goreng dia kalau dia akan hitam. Sedap bau dia. Baik. Tadi kuning. Banyak mana nak bubuh? Tengok, banyak mana nak bubuh. Tak apa. Rapat ada dua. Ya, cara bubuh dia macam ni. Tengok sukatan bubuh Okey, tengok salah sukatan bubuh. Ni rebah dia sukatan bubuh. Ni kepuk dia bagi bulat sama. Jangan bagi ni, bagi bulat elok agak sukat senang. Nak sukat dengan herba. Oh, sama. Ya. Oh, sama. Tengok herba. Dia banyak tu. Ni herba ni dah kita dah lama kan. Berasak tu. Berasak tu. Okey, dia sama banyak dengan. Nampak tak? Ni dengan ni sama banyak. Sama banyak. Okey. Ni minyak sapi. Jap. Okey. Minyak sapi banyak mana tau? Sini kita bubuh agak basah atas tu. Okey. Minyak zaitun. Bukan minyak zaitun. Minyak zaitun. Okey. Minyak zaitun. Dia sebenarnya suka. Ni kita export dah tak apalah. Kan? Okey, sana. Minyak zaitun sama lebih kurang dengan yang tadi juga. Sama macam tadi juga. Uli lagi. Uli dulu. Okey, madu. Mai madu. Oi, hak kita buat kita mewah lah cakap kan. Cawan ni, tengok ni. Cawan ni. Ni. Nampak? Okey, buat macam tahu macam mana hantar madu tu original tak? Tak tahu apa. Jangan tengok tu. Orang Buski kita buat banyak lah sebab kita minum sendiri. Kita nak makan sendiri. Sedap Nah, buang sikit madu ni. Sini bagi banyak sikit. Ada banyak sikit. Nah, masak. Tak macam nak hantar madu ni original ni. Dengar Madu original ni bawa balik bini malah. Marah. Okey, dengar. Madu orang jangan. Okey. Dia rasa dia manis betul tak? Betul. Lepas tu dalam rasa manis dia ada asam asam. Betul tak? Betul. Kemudian hujung lidah yang manis tu kita rasa macam payah, macam ada herba. Baik. Asam macam kalau bunga contohlah. Kalau bunga durian kita akan rasa hujung kita rasa bunga durian. Kalau sawit dia akan rasa payah macam sawit. Kalau bunga tolang dia akan rasa bunga tolang. Hujung bisa rasa arti kata itu original. Kalau hujung madu tu dari awal manis hujung manis arti kata itu tiruan. Okey. Kemudian kacau dulu. Yang ini kami pakai tangan ni sebab makan sendiri ni lah. Ini makan sendiri. Okey, yang orang baru masuk. Tapi nak mengajar senang dengan tangan. Ya, dengan tangan senang ajar. Okey, tengok tu. Tengok ratakan dulu. Okey, kemudian masuk za'afaran. Okey. Masuk. Okey. Allah tumpah. Allah sanggup. Okey. Uli sampai detik. Ini original tuan-tuan. Sampai detik sampai dia. Uli. Allah Akbar. Okey dah. Uli. Tengok tuan Yang ni saya kata memang suplemen orang Melayu zaman dulu. Dia kata apa sampai dia ni, sampai dia betul-betul beku bulat elok kerah. Sampai kerah elok betul-betul. Tambah lagi. Nampak? Dia kena main bos semua. Bos semua. Tuang semua habis. Kemudian minyak sapi kita tambah sikit lagi. Baru minyak. Dah. Jadi, lalunya kan, macam ni lah kan. Kalau kata kita nak benda tu berminyak lagi, kita tambah minyak sapi lebih sikit. Tapi Abel beli ni, minyak sapi ni jenis lembut. Dia sepatutnya minyak sapi jenis macam pelantar tu. Ni, nampak? Dia nak minyak sapi macam pelantar tu. Yang macam menjerit tu. Ya, macam menjerit tu, nampak? Dia.
Tuan-tuan makan besar-besar ni. Cantik. Bayangkan, ni herbal 1%. Tuan-tuan makan sari sebiji macam ni tuan-tuan. Badan tuan-tuan berpeluh, merah, darah jalan lancar. Cerah biji mata. Ni, besar ni sekali makan. Sekali makan besar ni. Tuan-tuan keliti macam ni. Nah, Bangun pagi tak lihat ni. bangun pagi Allahu Akbar, memang awal. Macam ni lah beh. Oh, macam ni lah. Macam ni. Ingat awal dulu macam ni Macam ni. Dulu. Macam ni. Ni. Jadi, tapi ingat, yang ni bukan resipi ladies. Yang ni resipi untuk bagi usus kita cantik, badan kita cantik. Itu saja. Badan kita lenguh hilang, lenguh kita hilang, darah kita jalan cantik. Semangat, bangun pagi, kerja kita kuat, darah jalan lancar. Ni. Untuk ladies, herbal je lain. Nanti saya tunjuk lagi herbal ladies. Untuk peredaran darah ni. Ladies, mesti kita kena buat sekali dengan untuk sekali dengan stroke, bukan stroke, stroke dengan stroke, ladies dengan kanser. Jalan sekali. Sebab apa kena jalan sekali? Sebab kanser ni dia perlukan benda yang panas. Benda yang panas, sebab tu kita kena masuk herbal untuk kanser. Jadi untuk terutamanya kanser payudara memang terbaik. Ini insya-Allah saya ajak semua saya ajak lah. Kan? Saya ajak. Jadi, okey, ni ada kena petik buang dulu ni. Yang mana tu? Tu kutik buang. Ni nah, kutik kutik buang. Tu kutik buang. Memang original tuan-tuan, memang original. 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 Nah. Buat tuan, insya-Allah tuan memang jadi.